Hari ni kita nak try barang baru tau. Aku nak try. Dia punya kamera dia okey ke tak? Tengok macam mana dia, aku review macam ni. Okay, jom. Let's go. Sekali dengan abang komando kita. Apa-apa boleh tengok cam muka dia tau. Kalau aku tiba-tiba tak upload video ke apa, boleh cam muka dia. Dia dah lepas batu ampar. Kita akan terus ke latar dinding. Aku setting sebab aku pun baru first time buka. Aku tengok kan nombor video dia pakai white. Lepas tu aku tengok macam dia punya gelap-gelap. Jadi aku naikkan dia punya ni lah. Sekejap, mana white balance dia dengan exposure setting dia. So far ok lah. ISO dia pun auto, senang lah. Ok, kat sini kau akan jumpa simpang 2 ke peti bersiram. Tu dia punya signboard dia. Ataupun Artisan Bukit Dinding. So kita pergi Bukit Dinding dulu. Ok lah, let's go. Kau akan try on lah. Tengok macam mana. Ok, about to start. Kita tengok macam mana view dia daripada handphone dan juga daripada kamera ni lah. Bismillah. Allah. Lu exposure tinggi sangat. Sekejap aku try setting sekejap. Ok, jadi dia nampak macam cerah sangat kan. So kita pergi setting. Aku try pakai time lapse dulu video. Tengok dia punya hasil dia macam mana. So tadi aku dah pakai time lapse. Aku 30 saat je ni. Sampai sini Cik Epah minta nyawa. Tak nyawa guys. Alhamdulillah kita sampai dekat Puteri Bersiram. Tengok dia punya view dia. InsyaAllah. Tiba-tiba aku jumpa Darus ni. Nanti aku try rakam pakai ni. Tengok macam mana view ikut lensa K1 ni. InsyaAllah. Cantik guys. Tobat korang kena pergi. Aku ingat sekali. Aku ingat sekali. Kan? Sebelum aku lupa, aku cakap seterusnya. Kat sini ada Puteri Bersiram dekat Bumi Gerai, Kedah. So kat sini ada banyak waterfall. Space Adventure ni tawarkan hiking ke Puteri Bersiram ataupun hiking ke Langkasuka. So kalau ada yang datang daripada jauh, Johor ke Pahang ke mana-mana, nak explore Puteri Bersiram, boleh Roger Rose Ace Adventure. Rose Ace Adventure, InsyaAllah kita layan. Main air